Jika bertanya tentang bendera paling unik di dunia, bendera Nepal adalah jawapannya. Bendera ini yang berbentuk seperti panji atau bendera segitiga bersatu telah diterima pakai secara rasmi pada 16 Disember 1962. Nepal sendiri tidak pernah dijajah secara rasmi oleh Britain. Ini berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Britain dan Nepal pada tahun 1923. Pada tahun 1928, bendera kebangsaan telah diterima pakai. Ia terdiri daripada dua segitiga yang disambungkan oleh sempadan biru. Bahagian atas mempunyai bulan sabit putih dengan muka dan bahagian bawah mempunyai matahari dengan muka. Tetapi pada tahun 1962, muka-muka tersebut telah dibuang, hanya meninggalkan bulan sabit putih dengan 8 sinar di bahagian atas dan matahari putih dengan 12 sinar di bahagian bawah. Bentuk unik bendera Nepal sebenarnya melambangkan kawasan pergunungan Nepal. Tambahan pula, beberapa catatan sejarah menjelaskan bahawa dua segitiga pada bendera mewakili dua dinasti yang pernah memerintah Nepal, iaitu dinasti Shah dan Rana. Latar belakang merah bendera melambangkan keberanian dan biru melambangkan keamanan. Tambahan pula, bulan sabit dan matahari melambangkan harapan bahawa Nepal akan mempunyai umur yang panjang seperti matahari dan bulan. Selain itu, bulan juga melambangkan iklim Himalaya yang sejuk, manakala matahari melambangkan iklim panas di dataran rendah Nepal. Fakta sejarah mendedahkan bahawa bendera Nepal yang berbentuk segitiga ini telah pun digunakan oleh Prithvi Narayan Shah, lelaki yang menyatukan semua kerajaan Nepal pada tahun 1768.